Korang dah tahu tak pasal aplikasi Setel? Isi minyak macam biasa tapi dapat cashback. Aku dah guna aplikasi Setel lama dah. Nak best lagi? Guna kod aku 663HB. Dapat cashback RM7 bila kau isi minyak RM30. Sini aku tunjuk cara-cara isi minyak guna aplikasi Setel ni. 1. Sampai je di stesen Petronas, buka aplikasi Setel. 2. Tekan isi minyak. 3. Pilih nombor pam tempat kereta kau berhenti. 4. Masukkan jumlah ringgit Malaysia yang nak diisi. 5. Tekan bayar sekarang, pam akan aktif automatik. 6. Keluar dan terus isi minyak, tak perlu sentuh kad atau pergi kaunter. Lepas isi kau akan dapat cashback dan ganjaran. Lepas selesai isi minyak RM30 atau lebih, kau akan nampak RM7 cashback masuk dalam wallet. Boleh guna semula untuk isi minyak seterusnya. Jangan lupa guna kod aku 663HB.